Nabi sebut dalam hadis yang kita dengar, man ra'a minkum munkara falyughayyir. Munkara dalam hadis ini ma haruma bi ijma'in, perkara yang haram dengan ijma'. Macam minum arak, tu baru benda mungkar. Kalau benda yang haram tapi ada khilaf, bukan benda mungkar. Contoh, main chess, main catur. 3 mazhab kata haram, mazhab Syafi'i kata tak haram. Jadi tak boleh kita nak masukkan, nak marah orang main catur atas alasan mencegah kemungkaran. Kerana mungkar dalam hadis benda yang haram dengan ijma' ulama. Tidak menjadikan Al-Quran dan hadis perlembagaan dalam negara haram dengan ijma' tu. Meneruskan sekular, meneruskan perundungan lok-rek bertakhta di dalam negara umat Islam, waktu haram tanpa khilaf. Nak membiarkan judi bermahar jelela, mengatasi ketinggian segala kubah-kubah yang ada dalam masjid di Malaysia, iaitu atas genting paling tinggi, iaitu kasino, simbolik menghina umat Islam. Waktu haram tanpa khilaf tu. Kilang Kasbah, kilang Tiger Beer, San Miguel, BSOP, Johnny Walker, brandy, toddy, whisky, nakle, odobodia. Waktu haram berlaku tu tanpa khilaf, dia haram. Hak tu kita beri point dulu untuk kita runtuhkan di dalam negara kita. Jadi akhirnya kita harap semua di dalam Malaysia yang mengaku Islam wajiblah berjuang, iaitu bersungguh-sungguh bantulah agama Allah, tegakkan keadilan. Tidak ada adil melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada adil melainkan daripada Al-Quran kalamullah. Tidak ada adil melainkan hukum yang diturunkan daripada langit. Kita pakak-pakak tolong ulama-ulama yang nak membetulkan keadaan di dalam negara kita Malaysia. Dalam parti apa pun, sebagai orang Islam wajib menyokong perkara-perkara kebajikan. Wajib kita kena tolong. Dalam parti apa sekalipun, wajib kita lawan, wajib kita hentikan, wajib kita tak beri tolong orang-orang yang nak melakukan perkara dosa. Firman Allah, iaitulah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong perkara baik dan takwa, dan jangan kamu tolong perkara dosa dan kebajikan dan perkara permusuhan. Dan akhir sekali, suatu hadis untuk kita buat balik ke rumah masing-masing pada malam ini. Nabi SAW menyebut dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, satakunu ba'di umara yakzibun wa yazlimun faman dakhala alaihim fasaddaqa bikazibihim wa a'ana ala zulmihim falaysa minni walastu minhu wa lam yarid alal haudi. Akan ada kemudian daripada zaman aku nanti pemimpin-pemimpin yang diberi kuasa memerintah, lalu mereka melakukan kezaliman dan berbohong kepada orang ramai. Maka barang siapa yang pergi kepada pemimpin-pemimpin seperti ini, lalu membenarkan pembohongan mereka atau menolong kezaliman mereka, maka dia bukan di kalangan umatku. Aku bukan menjadi pemimpinnya, dan dia tidak dapat minum di dalam kolam kausarku di akhirat nanti. Artinya, terbuka luas pintu neraka bagi mana-mana golongan yang menolong kezaliman, kerana kezaliman adalah musuh Allah yang sangat nyata.